Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita try tengok teknik GBK. Kita ada buat homework sikit lah. Minggu lepas kita nampak ni M15 makin naik M15 ni untuk UWC makin naik. Untuk P-metal pun makin naik makin naik P-metal. Okay. UWC pun sama, ada bullish dan bull area, bullish dan bull area. Semua tengah naik ni ya, dia pun ada bull dan bullish, bull area. Boleh kita monitor P-metal ni, P-metal pada harga 8.62 sen, UWC pada harga 5.252 dan PI pada harga 2.08. Okey, kita tengok dulu yang buat retracement ni. Kalau yang buat retracement, kita jangkakan macam Sarawak plan ni, so ada dia boleh rebound atau tidak lah pada level kosong ni. Sarawak plan, TNCMY dan M-Clean, tengok dia boleh rebound atau tidak pada level kosong ni. Masih boleh lah, tapi cuma dia tak ada momentum lah. Masih boleh area, cuma tak ada momentum untuk M-Clean, TNCMY dan Sarawak plan ni. Tengok dekat mana dia akan rebound ni. Saja untuk teknik GBK. Assalamualaikum.